Kami daripada Kolej Komuniti Jerai. Jom tengok apa kita nak buat hari ni. Explore, experience, enjoy. Hari ni kita nak bawa cikgu-cikgu SMK Gurun ni pergi jalan-jalan dekat Pulau Songsong. Salah satu pulau yang paling best dekat daerah Yan. Dari Jati Sungai Udang ni nak pergi Pulau Songsong hanya ambil masa 15 minit je. Siapa yang takut mabuk lok tu tak payah duk risau. Tak ada nak mabuk cinta, apa dah sampai dah. No! Rokia! Student KK Jerai ni macam-macam mereka boleh buat. Sebab mereka dah belajar dah cara ikatan tali, macam mana nak pasang kemah, cara cari jodoh je kami tak. Yang penting semua peralatan cukup. Kalau agak-agak malu kami boleh ajak hampa jadi sampai tak malu. Barulah boleh bersedia nak berhadapan dengan dunia luar. Okay, hari ni kami tengah buat aktiviti Menara Cawan. Jom kita tengok. Macam-macam jenis permainan mereka ejah untuk cikgu-cikgu ni. Sampai mereka lupa yang mereka tu cikgu. Bila kita lupa tugas kita sebenar, barulah kita namakan tu sebagai team building. By the way, kalau hampa nak daftar dekat Kolej Komuniti Jerai, boleh terus kontak kami. Hanya perlu lulus BM dan sejarah dengan 1 kredit. Elang juga disediakan bagi yang layak. Dan kami adalah institusi kerajaan. Sekarang kita tengah buat aktiviti kopi. Jom kita tengok. Inilah dia CJ pengembaraan dan pelancongan. Yang mana hampa akan belajar TVET skill dan bukan teori semata-mata. Dekat dalam DPS, daerah pelancongan sebenar. Jadi tunggu apa lagi? Sambil minum air tu fikirlah. Terima kasih Kolej Komuniti Jerai. Okey, jom balik. Terima kasih SMK Gurun kerana memberikan pelajar kami platform untuk membuktikan bakat mereka.